dia tulis kepada mereka jawapan dengan utusan daripadanya, dan dia hantar sepupunya Muslim Ibn Aqil. Bila Muslim Ibn Aqil sampai kepada mereka, mereka berhimpun, bertemu dengannya, dan dia ambil janji daripada mereka dengan membuat bai'ah kepada Al-Husain, dan bahawasanya mereka akan membela dia dan mempertahankannya. So mereka telah janji. Kemudian datang banyak surat kepada Al-Husain daripada Al-Iraq, dan datang surat daripada Muslim Ibn Aqil yang Al-Husain telah utuskannya kepada mereka, menjemput dia untuk datang ke Iraq. Maka apabila Yazid dia tahu, maka dia telah lantikkan sebagai pemerintah atas Al-Iraq Ubaidullah ibn Ziyad. Maka dia telah suruh, tak fresh sangat dia telah suruhnya tengok lagi macam masih lagi seminggu terus untuk pergi kepada Muslim Ibn Aqil dan membunuh. Maka dia telah membunuhnya, dan setelah membunuhnya, siapa Muslim Ibn Aqil? Ini utusan daripada Al-Husain kepada Allah. Iraq. Speaker kita Setelah tamat. membunuhnya, dia sampai daripada istana takut dan tidak membuat bai'ah kepada Al-Husain. Ini dua tu. Ada tiga. Jadi apabila ini berlaku, apabila utusan daripada Al-Husain, Muslim Ibn Aqil dibunuh, ketika itu Al-Husain tidak tahu terus, kerana Al-Husain dikeluar daripada Hijaz menuju ke Iraq. Dia keluar daripada Hijaz menuju ke Iraq, dan dia tak sampai kepadanya khabaran apa yang berlaku kepada utusannya Muslim Ibn Aqil. Maka dia tidak rasa, tidak tahu, kerana dia keluar satu hari sebelum pembunuhan utusannya itu. Maka orang-orang yang kasihinya dan mencintainya di Al-Madinah, mereka kata kepada Al-Husain, jangan keluar, jangan pergi kepada penduduk Iraq. Dan antara yang telah pesan kepadanya adalah Abu Sa'id Al-Khudri dan Jabir ibn Abdullah dan Ibnu Abbas dan Ibn Umar, dan mereka ini daripada para sahabat. Mereka kata kepadanya untuk kekal di Makkah. Dia keluar daripada Makkah, bukan Madinah. Mereka suruh dia untuk kekal di Makkah, dan mereka telah ingatkan dia, ingat apa yang telah berlaku kepada ayah kamu Sayyidina Ali, bagai apa berlaku kepadanya dengan penduduk Iraq, dan juga kepada adik-beradik kamu Al-Hasan, apa yang berlaku kepadanya. Maka mereka telah ingatkan dia. Abdullah Ibnu Abbas, lebih daripada satu kali dia bincang dengan Al-Husain, dan dia kata kepadanya, hati-hati penduduk Al-Iraq, mereka ini hati-hati, boleh jadi mereka akan tipu kamu. Maka jangan kamu terpedaya dengan mereka, kekal di sini di Madinah, atau kalau kamu mahu pergi ke Yaman, di sana ada orang-orang yang boleh membela kamu. Dan Al-Husain dia kata, wahai sepupuku, kerana Ibnu Abbas sepupunya, dia kata, wahai sepupuku, saya sesungguhnya tahu bahawasanya kamu memberi nasihat kepada saya dan kamu mahu kebaikan, tetapi saya memang sudah ambil keputusan mahu pergi ke sana. Maka kata Abdullah Ibnu Abbas, jika kamu mahu pergi, sudah ambil keputusan, jangan bawa sekali anak-anak kamu dan perempuan-perempuan kamu, jangan bawa sekali pergi ke sana. Saya takut kamu akan dibunuh seperti mana Uthman dibunuh, dan istrinya dan anaknya melihat kepadanya dibunuh.
Maka ini adalah pesanan daripada Abdullah ibn Abbas kepada Al-Husain. Adapun Abdullah ibn Umar, maka dia ikut Al-Husain jarak perjalanan 3 hari mahu bercakap dengannya. Abdullah ibn Umar. Setelah Al-Husain dah keluar, Abdullah ibn Umar dia keluar musafir. Setelah 3 hari berjumpa dengannya, keluar untuk nak bercakap dengannya. Maka Abdullah ibn Umar dia kata kepadanya, jangan pergi ke Iraq, jangan pergi. Maka Al-Husain kata, tengok ini adalah surat-surat daripada mereka, ini adalah bayat daripada mereka, ini janji-janji daripada mereka. Maka Ibn Umar dia kata, hati-hati, dia diingatkan dia bahawasanya kamu ini adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan walaupun pemerintahan sudah keluar daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka boleh jadi dengan ini kamu dipertahankan daripada kejahatan-kejahatan, maka jangan kamu pergi ke Iraq. Maka Sayyiduna Al-Husain radhiyallahu anhu, dia keluar bukan dia tidak faham keadaan atau dia tidak pandai, bukan. Tapi Sayyiduna Al-Husain ketika itu dia harap dia boleh memperbaiki keadaan setelah berlaku banyak masalah bagi umat Islam, dan dia mempercayai bahawasanya Ahlul Iraq itu mereka dah janji dan mereka akan bantu dia dan membela dia. Kerana ini dia keluar, dia tidak tahu bahawasanya mereka akan khianat kepada dia dan akan tipu dia. Dia tak tahu ini ketika itu. Maka subhanallahil azim, Sayyiduna Al-Husain walaupun Ibn Umar dia telah cakap dengannya, dia tetap dengan pendapat dia mahu pergi. Dia harap akan diperbaiki keadaan umat jika cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usaha untuk memperbaiki. Maka Ibn Umar dia peluk Al-Husain dan dia menangis, dan dia kata dan dia kata yang mafhumnya dia kata yang mafhumnya dia ini rasa akan dia dibunuh. Subhanallahil azim. Adapun Ibnu Zubair, Abdullah Ibnu Zubair, yang di antara para sahabat yang mulia, dia kata kepada Al-Husain, ke mana kamu pergi? Kamu pergi kepada orang-orang yang mereka telah membunuh ayah kamu dan tikam abang kamu. Kamu pergi ke mana? Abu Sa'id Al-Khudri dia kata, ya Aba Abdillah, inni lakum nasihun wa inni alaikum mushfiq fala takhruj ilaihim. Abu Sa'id Al-Khudri dia cakap juga, dia kata jangan kamu keluar, saya bimbang atas kamu. Subhanallahil azim. Tapi Sayyiduna Al-Husain, kerana dia telah terima janji-janji banyak daripada Iraq, dia ingin mahu keluar. Dia ada niat ikhlas mahu cuba untuk memperbaiki keadaan. Dia harap akan ada kebaikan besar jika dia dapat pemerintahan balik. Dia harap ada kebaikan besar untuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyiduna Al-Husain dia keluar bersama sahabatnya, bersama Ahlul Bait. Keluar ramai daripada Ahlul Bait dengannya, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kerabat mereka keluar bersama Al-Husain. Maka bila dia sampai ke Iraq, dia telah tahu apakah Ubaidullah ibn Ziyad, pemerintah Al-Iraq, telah buat kepada utusannya itu, Muslim ibn Aqil. Dia telah tahu bahawasanya utusannya telah dibunuh. Dan dia telah tahu bahawasanya penduduk Iraq setelah berlaku ini, mereka telah tukar pendapat mereka dan tidak mahu lagi menyokong Al-Husain.
maka mereka yang telah janji-janji kepadanya tinggalkan dia. Maka Ubaidullah ibn Ziyad, pemerintah Al-Iraq yang dilantik oleh Yazid, dia telah hantar pasukan tentera daripada 4,000 orang. Ketua mereka Amr ibn Sa'ad atau Umar ibn Sa'ad. Maka mereka telah bertemu di tempat namanya Karbala. Maka Al-Husain dia minta daripada mereka salah satu daripada 3. Apakah ia? Sama ada tinggalkan dia untuk kembali ke Makkah, atau tinggalkan dia supaya dia pergi ke satu tempat yang sesuai untuk dia memerangi di sana, atau mereka biarkan dia pergi jumpa dengan Yazid secara terus. Jangan halang dia, pergi bawa dia pergi jumpa dengan Yazid. Maka Amr ibn Sa'ad, sedangkan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia yang minta daripadanya ini. Amr ibn Sa'ad ketika itu masih lagi dia ingat ini cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia terima. Yani ini adalah ketua pasukan yang dihantar oleh pemerintah Iraq ketika itu. Maka dia telah utuskan kepada Ibn Ziyad, pemerintah Al-Iraq. Maka Ibn Ziyad dia suruh Amr ibn Sa'ad ini untuk tidak terima tawaran daripada Al-Husain. Tidak terima sampai dia sendiri datang. Dan mengambil bai'ah daripada Al-Husain kepada Yazid. Yani pemerintah Al-Iraq, dia kata kepada ketua tenteranya itu, kamu jangan terima apa-apa daripadanya, tunggu saya akan datang, bagi tahu dia bila saya sampai, kamu kena buat bai'ah kepada Yazid melalui saya. Jumpa dengan saya untuk buat bai'ah kepada Yazid. Dan ini adalah pendapat yang diberikan kepadanya oleh Shimr ibn Dhil Jawshan. Seorang lelaki namanya Shimr ibn Dhil Jawshan. Subhanallah, ini orang jahat, ini Shimr. Maka Al-Husain dia kata, wallahi la af'al, demi Allah saya tidak akan buat. Maka Amr ibn Sa'ad dia berasa berat nak memerangi cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibn Ziyad dia utuskan Shibr ibn Dhil Jawshan dan dia kata kepadanya, jika Umar ibn Sa'ad, yani ketua tentera itu, jika dia mula memerangi Al-Husain, kamu support dia. Kalau dia tidak mula, maka bunuh dia dan kamu jadi ketua ganti kepadanya. Subhanallahil azim. Maka sebahagian daripada tentera Umar ibn Sa'ad, bila mereka melihat bahawasanya ketua mereka ini sudah serius, dia mahu memerangi Al-Husain, bukan sekadar datang jumpa dengannya, sebahagian daripada tentera itu tinggalkan pasukan Amr ibn Sa'ad 4,000 itu. Ada antara mereka yang pergi dan mahu membela Al-Husain kerana mereka takut ini cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka rasa tidak berani untuk memerangi dia, so mereka tukar dan jadi pembela kepadanya, mahu mempertahankan dia. Maka Amr ibn Sa'ad ini, bila dia dapat tekanan daripada pemerintah Al-Iraq, ketuanya, dan daripada Shimr ibn Dhil Jawshan ini,
Maka dia buat apa? Dia telah memerangi Al-Husain. Dia telah menyekeliling Al-Husain dan siapa yang ada dengannya, dengan tenteranya, sampai mereka dihalang daripada air. Dihalang daripada air minum. Maka bila subuh menyising, dan ketika itu adalah pagi 10 Muharram, maka Al-Husain dan 32 orang berkuda dan 40 lelaki, mereka sedia untuk nak mempertahankan, nak memerangi orang-orang zalim. Dan Amr ibn Sa'ad dengan tenteranya yang ia adalah beribu-ribu, mereka telah bersiap untuk memerangi Al-Husain. Maka yang ada dengan Al-Husain, walaupun mereka sedikit, mereka telah memerangi sampai mereka buat apa yang mereka mampu untuk mempertahankan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah yang pertama jatuh syahid? Itu adalah, yang pertama adalah Al-Husain. Yang pertama adalah Ali Al-Akbar ibn Al-Husain, anak kepada Sayyidina Al-Husain, namanya Ali Al-Akbar. Dia adalah orang pertama daripada Ahlul Bait yang jatuh syahid ketika itu. Maka bila anak kepada Sayyidina Al-Husain dia mati, maka keluar Zainab yang dia adalah adik-beradik Al-Husain. Dia keluar nak tengok anak saudaranya ini apa yang berlaku kepadanya. Maka Al-Husain dia ambil adik-beradiknya yang perempuan, Zainab radhiyallahu anha, masukkan dia balik ke dalam Bait Asy-Sya'r. Ini seperti kemah, seumpama kemah, bukan kemah tapi seumpama kemah. Kemudian dibunuh Abdullah ibn Muslim ibn Aqil. Ini daripada Ahlul Bait. Kemudian dibunuh Aun dan Muhammad, dua mereka anak kepada Abdullah ibn Ja'far. Kemudian dibunuh Abdul Rahman dan Ja'far, anak kepada Aqil ibn Abi Talib. Kemudian dibunuh Al-Qasim ibn Al-Hasan ibn Ali. Al-Qasim anak kepada Sayyidina Al-Hasan, yakni anak saudara Sayyidina Al-Husain, dibunuh. Dan juga dibunuh Abdullah ibn Al-Husain dan Abu Bakar dan Al-Abbas dan Uthman dan Ja'far dan Muhammad, yang mereka adalah anak-anak kepada Sayyidina Ali daripada selain yang Abu Bakar dan Al-Abbas dan Uthman dan Ja'far dan Muhammad, anak-anak kepada Sayyidina Ali daripada selain Sayyidah Fatimah. Karena Sayyidina Ali ada anak-anak lelaki daripada selain Sayyidah Fatimah, mereka telah keluar bersama saudara mereka Al-Husain membela dia. Dan Al-Husain kekal berseorangan setelah Ahlul Bait yang ada bersamanya, lelaki-lelaki daripada Ahlul Bait ini, mereka semua telah dibunuh oleh orang-orang zalim. Dan kekal Sayyidina Al-Husain berseorangan. Tidak ada bila dia berseorangan, cuba gambarkan apa yang berlaku. Tentera yang serang, ada antara mereka yang dia berani nak bunuh selain Al-Husain. Tapi bila sampai kepada Al-Husain, setiap orang daripada tentera yang zalim, bila menghampiri, dia rasa takut nak bunuh cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia hampir, kemudian dia balik. Bila mereka dah hampir dengan Al-Husain, mereka ingat ini cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So ramai daripada mereka tidak mahu mereka yang dengan tangan mereka membunuh cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka takut-takut. Maka subhanallahil azim, Sayyiduna Al-Husain ketika itu rasa sangat haus
maka dia cuba nak ambil air daripada sungai Al-Furat. Maka mereka cuba menghalang dia. Bila dia mampu untuk ambil air, ketika dia nak minum, ada seorang, dia memanah terhadapnya dengan satu anak panah yang sampai, yang masuk dalam lehernya, dalam leher Sayyidina Al-Husain. Maka mula keluar darah. Maka Sayyidina Al-Husain membuat doa atas mereka. Ini yang Sayyidina Al-Husain membuat doa atasnya, dia tak lama lagi. Sedikit setelah itu Allah Ta'ala telah menurunkan ke atasnya bala. Dia jadi rasa haus dan dia tidak hilang rasa hausnya dengan air yang sejuk, dengan susu, dengan apa-apa. Sampai dia mati. Dia mati. Tak lama lagi dia mati. Ini yang dia telah memanah terhadap Al-Husain. Allah Ta'ala menurunkan ke atasnya bala. Kemudian, sedangkan Al-Husain sudah dicederakan, mereka tidak tinggalkan dia. Ada sekumpulan daripada orang-orang zalim menyekeliling Al-Husain. Dan dia masih lagi pegang pedangnya. Dan dia cuba kanan dan kiri sedangkan dia sudah berseorangan. Dan setiap daripada mereka cuba untuk, bukan dia yang mahu membunuh Sayyidina Al-Husain. Mereka masih lagi takut-takut, ini cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka orang-orang zalim, tapi mereka tahu ini siapa. Sampai ada orang yang jahat, namanya Zur'a ibn Shuraik At-Tamimi. Dia telah pukul Sayyidina Al-Husain atas tangannya yang kiri. Dan ada seorang lain yang pukulnya atas bahunya. Dan datang Sinan ibn Anas dengan dia datang dengan senjata dan dia tikam Sayyidina Al-Husain. Maka Sayyidina Al-Husain jatuh. Kemudian datang seorang dan memanggal leher atau potong kepala Sayyidina Al-Husain radhiyallahu anhu. Subhanallahil azim. Itu adalah Shamr ibn Dhil Jawshan. Shamr ibn Dhil Jawshan ini orang yang sangat jahat. Dia berani untuk membunuh Sayyidina Al-Husain dan potong kepalanya. Potong kepala Sayyidina Al-Husain. Maka setelah itu dikatakan pun, orang-orang jahat mereka bagi kepada kuda-kuda lalu atas jasad Al-Husain. Sampai Al-Husain setelah kewafatannya terdapat pada badannya 33 kesan tikam dan 34 pukulan. Dan setelah itu Shamr ibn Dhil Jawshan ini yang jahat, yang dia telah potong kepala Al-Husain, dia dapat ada anak Al-Husain namanya Ali Al-Asghar. Ali Al-Asghar ibn Al-Husain, yang dia adalah Zainul Abidin. Zainul Abidin radhiyallahu anhu. Dia ingin nak membunuh Sayyidina Zain Al-Abidin, sedangkan dia masih lagi kecil dan sakit ketika itu. Tetapi yang ada dengannya, mereka menghalang dia daripada membunuh Zain Al-Abidin radhiyallahu anhu. Telah dibunuh sahabat-sahabat kepada Al-Husain 72 orang. Dan daripada Ahlul Bait sahaja hampir 20 orang sekali dengan Al-Husain. Ja'far dan Al-Abbas dan Muhammad dan Uthman dan Abu Bakar, anak-anak kepada Sayyidina Ali. Ali Al-Akbar dan Abdullah, dua anak Sayyidina Al-Husain. Abdullah dan Al-Qasim dan Abu Bakar, anak-anak kepada Sayyidina Al-Hasan. Aun dan Muhammad daripada anak-anak Abdullah ibn Ja'far. Ja'far dan Abdullah dan Abdul Rahman dan Muslim daripada anak-anak Aqil.
Mereka ini juga daripada Ahlul Bait. Abdullah ibn Muslim ibn Aqil dan Muhammad ibn Abi Sa'id ibn Aqil, dan juga dibunuh saudara sesuan dia yang dia adalah Abdullah ibn Yuqtur. Maka Al-Husain, kita melihat cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dibunuh. Maka ini adalah dunia. Ini adalah dunia. Ini adalah dunia. Ada para anbiya sebelum Al-Husain dibunuh, seperti Sayyidina Zakaria alaihi salam dibunuh, Sayyidina Yahya dibunuh, dan ada ramai daripada para anbiya dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Maka jangan terpaut dengan dunia ini. Ini menunjukkan bahawasanya dunia ini rendah. Jangan terpaut dengannya. Kalau orang-orang mulia tengok apa yang berlaku kepada mereka di dalam dunia ini, maka jangan terpaut dengan dunia. Dan bela kebenaran, walaupun ada kesusahan, bela kebenaran dan berpegang dengannya. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, bila dibunuh Al-Husain, ketika itu dia berusia 56 tahun. Dan dia telah dibunuh pada hari Jumaat, 10 Muharram, tahun 61 Hijriyah. Kepalanya dan kepala sahabat-sahabatnya dibawa kepada Ibn Ziyad, pemerintah Iraq. Dan dikatakan bahawasanya telah dilihat cahaya keluar daripada kepala Al-Husain sampai ke langit. Dan ada burung-burung putih yang datang di sekelilingnya. Ibn Ziyad, pemerintah Al-Iraq, mengambil kepala-kepala ini kepada Yazid ibn Muawiyah. Bila diletakkan kepala Al-Husain depan Yazid, maka ketika itu dia ada satu batang kayu di tangannya, maka dia meletakkannya atas mulut Al-Husain. Maka Abu Barza Al-Aslami, dia kata kepadanya, demi Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, saya telah melihat bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucup dua bibir ini ketika dia adalah kecil, yakni ketika Al-Husain masih kecil, baginda telah mengucupnya daripada mulutnya. Maka dia kata, saya melihat dua bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyontoh dua bibir ini. Subhanallahil azim. Maka dia ini Yazid, dia takut dan dia keluar daripada majlis. Subhanallahil azim. Adapun yang lain daripada keluarga Al-Husain yang tidak dibunuh ketika itu, anaknya yang perempuan dan yang tinggal, dan ada antara mereka Sayyidina Zainal Abidin, anak kepada Sayyidina Al-Husain, maka mereka telah dibawa oleh Ibn Ziyad kepada Yazid ibn Muawiyah. Mereka kekal di sana satu tempoh, kemudian dia telah hantar mereka ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Kepala Al-Husain dikatakan ia di Damaskus. Kekal di Damaskus satu tempoh, kemudian dipindah ke Al-Qahirah di Mesir. Dan dikatakan selain itu, adapun jasadnya, maka ia ada di Karbala di Iraq. Subhanallah. Maka muslimin dan muslimat rahimakumullah, ini adalah secara ringkasnya kisah tentang pembunuhan Al-Husain. Ini adalah apakah yang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sebut. Adapun cerita-cerita tambahan daripada Syiah, hati-hati daripadanya. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita cinta kepada Al-Husain dan kita cinta kepada Ahlul Bait. Dan Ahlul Bait, akidah mereka seperti akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka Ahlul Bait yang betul, akidah mereka akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan mereka Al-Husain bukan Syiah, Al-Hasan bukan Syiah, Sayyidina Ali bukan seperti Syiah sekarang. Tapi Syiah mereka mahu tipu daya orang awam dan mereka buat cerita-cerita yang tidak betul.
maka jika Syiah mereka kata kamu Sunni yang telah membunuh Al-Husain, maka bagi tahu mereka kita tidak setuju dengan pembunuhan Al-Husain ini. Yang telah membuat ini adalah orang zalim dan kita tidak menyokong dia. Bahkan kita tolak perbuatan ini, dan kita sangat cinta kepada Ahlul Bait, dan ini adalah percubaan yang jahat daripada golongan Syiah untuk nak menjatuhkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi mereka tidak dapat kerana kita Ahlus Sunnah wal Jamaah alhamdulillah akidah kita dan manhaj kita adalah manhaj yang ada baginya dalil dan ada padanya alhamdulillah bukti-bukti yang jelas. Barakallahu fikum, jazakumullahu khaira. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.